Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke channel Lebah Family Slate. So kali ni aku nak bawa korang ke satu tempat di Kelantan. Okey, tak jauh, di Main House Camp Kubang Krian. Berdasarkan apa yang aku akan terangkan kat sini adalah aku ada perhimpunan anak cucu Haji Saleh tahun 2026. So ini adalah perhimpunan daripada Belah Family Kelantan. First time datang sini, korang tengok more tu cahaya dan korang akan feel vibe-vibe untuk bercamping. So, Main House Camp Kubang Krian ni satu tempat yang cukup tenang, cantik dan memang sesuai untuk luangkan masa bersama keluarga tersayang. Bila sampai sini, suasana kampung dia memang lain macam, penuh dengan kehijauan, udara segar tengok malam. Yang penting vibe yang buat kita rasa tenang daripada kesibukan harian. Tahun 2026 ni menjadi bermakna dengan berlangsungnya seperti yang aku cakap tadi, perhimpunan anak cucu Haji Saleh 2026. Satu reunion keluarga yang bukan sekadar berkumpul tapi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara cucu, cicit dan sanak saudara, pakcik, makcik dan seluruh ahli keluarga. So aku memang teruja sangat datang kali ni. Memang aku akan jumpa, sebab memang lama tak jumpa diorang. So daripada aku KL dah jauh Melaka datang berakhir raya tahun 2006 ni sampai yang dah lama tak jumpa, semuanya berkumpul kat sini dengan tujuan untuk kita cipta memori bersama. Tengok tu, saudara mara aku, sepupu aku, lama sangat tak jumpa diorang ni. So Main House Camp ni memang pilihan terbaik sebab tempat dia memang luas, selesa dan penuh dengan aktiviti menarik untuk semua peringkat umur. Dari kanak-kanak sampai orang dewasa, semua boleh enjoy, tak kira umur. Yang baby pun ada. Awal pagi kita dah boleh mulakan kalau pagi-pagi dengan tempat yang luas, selesa dan penuh dengan aktiviti menarik untuk semua mereka umur. So surau pun unik. Sebelum bermulanya aktiviti family day ni, kita mulakan solat maghrib dahulu berjemaah. Okay. So memang rasalah, so ramai keluarga dah yang datang, dah bersedia untuk enjoy malam ni dan sambil menikmati apa aktiviti yang disediakan oleh pihak penganjur. Lepas tu kita akan start dengan aktiviti keluarga yang sangat meriah. Sangat-sangat meriah. Kau akan rasa ada sukan nikah, pertandingan untuk anak, aktiviti kumpulan pun ada juga, BBQ, mandi kolam tak ada lah, dia sesi bergambar keluarga macam ni, dan macam-macam lagi lah, makan ramai-ramai. So kita akan jumpa satu yang lama tak jumpa tau. Tengok tu family. So dalam masa sama, yang paling best kita dapat tengok gelak ketawa seluruh keluarga. Anak-anak saudara kita bermain bersama sepupu mereka. Orang dewasa pula duduk bersembang dan mengimbau kenangan lama. Kadang-kadang dalam kehidupan ni kita terlalu sibuk dan kerja dan usaha masing-masing sampai terlupa betapa pentingnya masa dengan keluarga sayang. Tak tahu, dari dia bergambar memang best. Gambar ni sebenarnya penting untuk kita mengimbau kenangan balik di masa kita dah berumur ataupun masih dengan memori yang terindah. So kita tengok gelak ketawa, anak itu main, okay, kita sembang dengan sepupu ataupun dengan makcik-makcik dan mengimbau kita kenangan lama. So ramai datang dari keluarga, dari family. Ni aku punya sepupu, aku tu dia paling sepupu paling kelakar, Eli. Ni pakcik-pakcik tengah buat game, activity game macam gift lah. Memang best. So korang boleh tengok video ni, hantu aku masa tu bertongkat lagi. Alhamdulillah. Basically untuk family day kali ni memang meriah, semua fully organized. Terima kasih kepada Pak Manjur, especially Kak Long, Kak Wan dan yang menjadikan perhimpunan kali ni. Okay, nampak tu macam-macam hadiah, pelik-pelik pun ada. Tapi biasa daripada event ni kita dapat tengok parents kita untuk terus pun cakap tu just membuatkan mereka happy. Tu nama sama menang. So nampaklah keluarga anak cucu Haji Saleh ni. Untuk pengetahuan korang, tahun ni memang aku balik naik di kereta
aku tumpang abang baru tak boleh nak drive sekarang ni. Tu pun barang-barang menarik tu, walaupun dia simple tapi dia agak bermakna. Nampak tu, tisu tu bukannya ramai orang cari kan, tapi mungkin kelakar. Saya rasa dah hati. So untuk pengetahuan korang, program macam ni cukup bermakna, bukan saja untuk kita seronok tapi untuk menguatkan kasih sayang dan hubungan kekeluargaan yang mungkin jarang kita dapat berkumpul. So, event berjalan dengan lancar, bukan saja seronok tapi untuk kita kuatkan kasih sayang dan hubungan kekeluargaan yang mungkin jarang kita dapat kumpul begini lah. So momen makan bersama tadi, gelak tahu ramai, menggau senda, semua jadi kenangan tak ternilai. Dan bila malam menjelma, suasana di main house camp ni jadi lebih cantik dan tenang. Ada yang berkumpul sambil berbual, ada yang santai menikmati makan malam bersama keluarga, dan ada juga yang mengambil peluang untuk menggambar kenangan bersama kasih sayang. Inilah yang dinamakan sebagai besar, dan bila dapat meluangkan masa dengan keluarga dan suasana yang penuh kasih sayang dan kegembiraan. Memang best tu, family day untuk anak-anak, aktiviti game pun ada. Dalam masa yang sama, korang akan tengok ibu bapa, anak-anak pun happy dalam anjuran aktiviti keluarga ni. Okey, main house camp Kebangkerian ni, tengok kemeriahan budak-budak bermain musical chair. Mengasih idea AJK sukan ni. Tengok tu Pak Ngah pun join. Semoga ni memang akan terciptanya 1000 kenangan indah untuk seluruh keluarga anak cucu Haji Saleh. Dan bila kita fikir balik, sebenarnya bukan selalu kita dapat peluang macam ni tau. Lebih kurang 2 tahun sekali yang kita dapat suasana macam ni. Dan bila dapat peluang untuk duduk semeja ramai macam ni, main game macam ni, peluang untuk dengar suara saudara mara sembang-sembang lama tak jumpa, peluang untuk tengok anak-anak kita bermain tanpa phone tangan dengan sepupu-sepupu mereka. Tengok tu, anak aku ada wakil tu, Muhammad Mikail, dalam musical chair ni. Sebab tu bila adanya program keluarga macam ni, ramai sanggup datang dari jauh. Ada yang okey guys, tengok tu musical chair, antara aktiviti yang wajib kena ada. Kalau kau tak ada aktiviti ni, memang rasa tak best lah, tak lengkap aktiviti kekeluargaan tu. Aktiviti ni ada sendiri, tu anak aku wakil tu nama dia Muhammad Mikail lah. Okay, dan bila kita fikir balik, sebenarnya bukan selalu kita dapat peluang macam ni lah. Peluang untuk duduk semeja ramai-ramai, peluang untuk dengar suara saudara mara, peluang untuk tengok anak-anak kita bermain tanpa phone di tangan juga ni, dan peluang untuk cerita kejayaan ataupun kenangan yang suatu nanti akan jadi cerita yang paling akan dirundui. Kena osong pula, aduh kalah Mikail. Tu Eli tu orang kuat tu. Kita teruskan untuk mencari siapa bakal juara musical chair anak cucu Haji Saleh 2026. Sebab itulah bila dengan adanya program keluarga macam ni, ramai sanggup datang dari jauh sangat. Ada yang sanggup ambil cuti kerja, extend cuti raya. Yelah, bukan sebab kita tak nak kerja ke apa, kita supaya tak nak kenal saudara kita, nak eratkan silaturahim antara sesama mereka. Sebab tu bila adanya program ni, kita dapat kenal, orang kata apa, kuatkan kabel lah antara sepupu kita. Kita tak tahu sepupu kita kerja apa, bila dia dah kenal macam ni, baru kita tahu, oh kau kerja sini, boleh minta tolong. So dari situ lah, so, aktiviti ni memeriahkanlah majlis kali ni. Itu 3 orang wakil.
Bila semua berkumpul dekat main house camp Kubang Krian ni, suasananya memang meriah macam ni aku tengok. Tadi dia parking kan, kita boleh dengar suara orang gelak sampai ke sini tu, anak-anak kita bermain sana sini. Pakcik-makcik kita pun sibuk susun makanan. Okay, dan setup tempat semua memang terbaik lah organizer. Kak Wan pun MC yang terbaik. Semua memainkan peranan masing-masing. Dan benda paling cantik bila keluarga ni, tak kira umur, semua boleh masuk kepala. Yang kecil dihargai, yang tua dihormati, yang muda membantu, yang jauh dirapatkan semula. Tu ayah aku tu. Itulah nilai sebenar sebuah keluarga. By the way, footage ni direkam oleh abang iaitu abang saudara aku, Abang Saiful. Dia pakai GoPro paling rare 4K, Hero. Okay, so GoPro sekarang memang ok lah. So tapi aku dah upgrade sekarang pakai S Pro 2. Yang tu kita akan buat review kemudian. Basically itulah nilai sebenar sebuah keluarga. Kadang-kadang kita tak sedar orang yang dulu kita jumpa masa kecil, hari ni dah besar panjang. Sepupu yang dulu main kerja-kerja, hari ni dah ada anak sendiri. Masa ni memang sangat laju. Sebab tu momen macam ni cukup berharga tau. Ramai dapat hadiah malam ni. Dekat main house camp ni juga, suasana tradisional kampung dia memang buat rasa nostalgic. Ada yang cakap masa macam balik kampung, betul-betul lah kampung, environment dia memang betul hutan lah orang cakap, dengan bunyi haiwan, tenang, simple, damai. So korang kena pergi dekat Kubang Krian, dekat je daripada KB. Parking pun besar. Nanti aku sediakan description tempat ni. Tak perlu tempat terlalu mewah pun sebenarnya untuk bahagia sisi keluarga. Cukup ada keluarga, cukup ada kelak tawa, cukup ada kebersamaan. Itu dah lebih dari cukup. Sebanyak program berlangsung, macam-macam aktiviti lah dilakukan. Sekarang ni majlis penyampaian untuk hadiah, lucky draw setiap family akan dapat. Acara sukan nikah tadi pun keluarga yang memang havoc habis. Okay, bila tengok mak ayah join game sekali, memang dengan anak memang meriah. Macam game tadi lah, ada yang jatuh gelak, ada yang terlalu semangat nak menang, ada yang siap support dia tepi dengan sukan yang paling kuat. Momen macam ni lah yang buat semua orang rapat. Bila kita main bersama, ketawa bersama, malu bersama dan menang pun bersama-sama. Selain tu juga ada orang sesi cabutan hadiah dan permainan berkumpul yang memang buat suasana makin hidup. Dan yang paling kelakar bila ada ahli keluarga yang sporting habis guys. Happy teruk. Tak kisah tua atau muda, bila dah kumpul ramai-ramai, semua jadi muda balik. Ada juga sesi makan ramai yang memang padu. Makan pun sedap. Bila tengok lauk tadi penuh atas meja, semua duduk makan sambil borak tadi. Memang dah senikmat kebersamaan tu. Kadang makanan paling sedap bukan sebab mahal, tapi sebab dimakan bersama keluarga. Dekat situlah muncul macam-macam cerita lama, cerita zaman kecil, cerita zaman kenangan arwah datuk nenek kita, pakcik-makcik kita, mak bapak kita, cerita kenangan masa muda dan cerita kehidupan masing-masing. Benda macam ni yang membuatkan hubungan keluarga terus hidup. Anak-anak kecil pula makin hari belum faham betapa pentingnya reunion macam ni. Suatu hari nanti gambar-gambar, video-video ni lah yang menjadi kenangan yang tercipta hari ni. Akan jadi sesuatu yang sangat mulia untuk mereka. Mereka akan ingat pernah ada suatu hari di main house camp Kubang Krian, seluruh keluarga anak cucu Haji Saleh berkumpul bersama dengan penuh kasih sayang. Dan mungkin suatu hari nanti mereka pula akan bersambung dari sini, sebab keluarga bukan sekadar nama dalam saksiah. Keluarga adalah tempat kita kembali, tempat kita diterima, tempat kita berkongsi susah senang. Dalam dunia yang makin sibuk sekarang, benda paling mahal sebenarnya adalah masa. Dan hari ini semua orang memilih untuk gunakan masa itu bersama keluarga. Itu sesuatu yang sangat indah kepada semua anak cucu Haji Saleh. Semoga hubungan tali ini terus kekal erat sampai bila-bila. Jangan biarkan hubungan keluarga renggang hanya sebab jarak ataupun kesibukan hidup. Kadang satu mesej, satu panggilan atau satu perjumpaan kecil boleh mengeratkan semula kasih sayang yang lama terpisah. Dan untuk generasi muda, teruskan menghargai orang tua, teruskan menjaga adab dan teruskan tradisi keluarga yang baik ini. Kerana satu hari nanti kita pula yang akan menjadi penyumbang delegasi keluarga anak cucu Haji Saleh ini. Tengok tu, Kak Wan melayan anak-anak. Sesi bagi duit raya. Aku pun berkongsi sedikit duit raya untuk anak cucu saudara mara. Semoga mereka mendoakan kesihatan aku, Syokri, sekeluarga lah. So ada surprise tu. So terima kasih kepada semua yang betul-betul lemas menjalankan program ni, daripada yang mengurus tempat, sedia makanan,
mengendalikan aktiviti sampailah ke semua keluarga yang terhadir. Semua memainkan peranan penting dalam cerita kenangan yang cukup indah ini. Semoga pembinaan ayat cucu Haji Saleh 2026 ni menjadi antara kenangan paling manis kita semua. Dan semoga selepas ini lebih banyak lagi perjumpaan keluarga dapat diadakan. Dan sekadar untuk bergembira, tapi untuk memastikan hubungan kekeluargaan terus mekar selamanya. Dari Min House Camp Kubang Kerian, lahirnya senyum, kelak ketawa, dan 1001 memori yang takkan dilupakan. Semoga kita semua dipermudahkan urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dapat bertemu lagi dalam suasana yang lebih meriah pada masa akan datang, insya-Allah. Bye bye. See you next video, next vlog. Assalamualaikum.